Okay geng, Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ni kita nak pergi ke Maran Sangkar. Nak pergi mancing kat sana. Jom kita saksikan. Okay geng? Okay. Ya. Mantap. Bismillah. Takut ni. Tadi benda tanya perut ayam. Takut dia orang main perut ayam ni. Bau sedap lagi makan. Macam ni? Masuk ekor. Tapi bukan tengok lah. Sebab kata ni rumah dia melebah dalam sangkar lah. Kalau kena-kena pati tengok dalam sangkar. Ya Allah, awak dah sangkar. Sakit agak ni. Saya baru dah nak. Sini sempit sikit. Okay geng, hari ni kita pakai umpan pellet sate. Ni ada Yin, ada Hakim. Ni Zizi bro. Okay, sekarang kita ada pertandingan. 3 orang berentak. Pukul 5 habis. Siapa ikan paling banyak dan paling terberat akan menang. Alhamdulillah strike yang pertama. Yen, mantap Ya, mantap. Lagi ketau ni. Alhamdulillah strike seekor lagi. Member dah strike. Mantap. Betul.
Saya sedap ah. Sedap goreng. Okay guys, setakat ni hasil Ayin seekor, Zizi seekor, Hakim 2 ekor. Ni ikan. Aku punya 3 ekor, tapi tak masuk dalam list Hari dah gelap dah geng. Dah nak hujan. Okay geng, hujan pula geng. Sekarang pukul apa? 4-5 minit dah hujan lah geng. Tak boleh buat apa lah geng. Strike dah banyak tapi tak ada video. Okay geng, selesai kita punya trik kali ni. Inilah hasil kita. Zizi tengah susun. Yen 3 ekor, Hakim 2 ekor, Zizi sekor. Aku 6 ekor. Kira yang masuk ranking Yen lah tempat pertama. Nanti hadiah kita claim kat kereta. Mantap, kita jumpa next trip. Bye bye. Okay geng, ini hadiah untuk pemenang kita. 1 rod. Kita akan bagi dekat pemenang kita. Terimalah. Terima kasih. Sama-sama. Mantap, kita jumpa next trip. Kita akan buat hadiah baru. Mantap.